Ada RM50,000 dekat dalam akaun bank tapi bila tanya duit tu nak buat apa? Jawapannya tak tahu. Nak beli rumah tak cukup lagi. Nak melabur tak berani. Akhirnya duit tu tidur dan perlahan hilang nilai dia. Suatu hari nanti jika emergency kita terpaksa korek simpanan kita. Tapi bila kita cek balik akaun, duit tu sebenarnya dicuri oleh inflasi. Apa yang RM50,000 boleh beli pada hari ini belum tentu lagi boleh beli benda yang sama 5 tahun akan datang. Barang akan jadi semakin mahal dan itu yang realitinya bila kita simpan duit dekat dalam bank. Baru-baru ni Fiza bantu customer tukarkan RM20,000, RM50,000, malah ada juga yang tukarkan RM100,000 daripada bentuk tunai kepada emas fizikal. Emas ni tak susut nilai, mudah dicairkan bila kecemasan, boleh digadai tanpa dijual dan yang paling penting kekal bernilai sepanjang masa. Antara strategi dalam ilmu pelaburan emas ni adalah kita pilih gold bar seperti item 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo emas. Lagi berat, lagilah murah harganya dan lagi untung kita nak jual balik sebab spread dia rendah. So kalau tuan-puan ada simpanan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ingin tukar kepada bentuk simpanan emas, boleh isi borang CF dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk mulakan simpanan emas hari ini.